project. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Aduhai. Okay. Besok dah nak raya. Hari ni dah hari yang ke-30. Best je. Sekejap kita cari dulu. Baju raya. Kedai baju raya kat mana kita simpan duit. Banyak benda yang kita boleh buat. Wah. Kan tu ke kedai. Kita pergi kat mana? Tu dia. Tak hias-hias lagi ke? Sekejap kita letak dulu lah. Nak pergi kat mana? Sebagian dekat bilik hotel dulu lah. Kat sini ada. Tin. Parking. Itulah kedai baju raya. Motor. Ui. Takut je. Woi, cepatlah woi. Saya nak beli baju raya ni. Kok hilang? Cepat, saya nak beli baju raya ni. Saya nak beli macam-macam. Saya tengok dulu Dalam okey kat dalam. Ni baju raya lelaki. Ni baju raya. Ni baju kurung perempuan. Tak tempat tukar ke? Cik, tak ada tempat tukar ke? Untuk lelaki. Tempat lelaki dengan tempat perempuan sama ke? Sama ke tak tempat lelaki dan tempat perempuan untuk pakai baju? Apa tu cakap tu? Tak tempat lelaki sini. Bukan. Saya nak tukar baju. Kalau perempuan kan dekat sana. Kalau lelaki takkan tak tandas ke apa ke? Oh. Takkan dekat sini. Dekat sini juga ke? Ya. Okey. Okeylah, saya nak tengok-tengok baju dulu, ada baju apa. Baju raya hari ni kita pakai baju raya warna apa tahun ni kita pakai baju raya warna merah lah kot. Tak nak warna merah, warna hitam. Warna hitam tu premium. Saya nak warna hitam. Ada baju raya warna hitam tak kat sini? Merah. Tapi saya nak tanya, ada baju warna hitam tak kat sini? Ada tak baju raya warna merah? Warna hitam. Saya nak beli ni. Cepatlah. Weh, kenapa tu? Ada tak pakai baju raya warna hitam? Saya tanya ni. Witi. Tak. Saya tanya baju warna hitam ada tak? Dah ada premium, harga dia 99. Sekejap je saya bajet depan. Baju rumah pun tak boleh bayar lagi. Tak boleh bayar sewa lagi. Apatah lagi nak bayar duit dekat 49,000 lagi kena bayar dekat si abang tu. Tak apalah. Nanti kita kumpul duit raya. Warna apa cik? Astaghfirullahaladzim, cik buat apa cik? Cik zina ke cik? Astaghfirullahaladzim. Kita tak boleh berzina. Janganlah astaghfirullahaladzim. Pakai seluar pendek. Dah pakai songkok. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu pukul tapak-tapak kena tu pula. Matilah kau. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa. Astaghfirullah. Kita kat dunia ni kita tak boleh zina. Kita kena kahwin dulu. Dah mati ke? Budak tu dah mati ke? Belum. Kau ambil bom ke? Dah lah, aku lagi dulu. Memang baju raya terbakar semua. Dah. Jomlah.
Saya nak baju raya. Warna apa paling murah? Saya tahu baju raya ni berjenama. Tapi kenapa mahal? Hijau berapa ringgit je? Saya tak kisah. Jadi harga dia agak murah lah. Hijau RM1. RM RM1. Boleh? RM1. Nanti saya nak ambil dulu kerja bagus. Tapi hijau. Tapi koyak tak apa. Nanti saya boleh baiki warna hijau tu warna hijau. Kita ambil ni. Okey, jom kita pakai dekat dalam ni. Wow, cantiknya. Fayat dengan kami pun. Okey, jom. Jangan lupa like dan subscribe. Ini budak ni ada lagi. Kami pun buat video. Okey. Oh, ada polis. Buat drama apa, Afif? Weh, thank you. Polis. Ada polis merayakan sambutan. Tak apalah. Memang. Baju raya RM2. Tak payah. Jom. Jom jalan-jalan. Alhamdulillah. RM1 kan? Oh, tadi RM1. Jom. Marhaban ya. Besok raya. Tapi tengoklah. Besok raya ke tak? Jom tengok. Jangan lupa like and subscribe. Okey, jom. Ikut rombongan. Marhaban ya Ramadan. Maju. Kita tengok pengumuman raya. Jom tengok pengumuman raya. Beratur. Jalan. Masuk. Mana pengumuman raya? Kat sana. Cepat, dah nak start ni. Cepat, woi. Jom tengok pengumuman raya. Dengan ini saya merasmikan bahawa besok raya. Raya, cameraman. Raya. Semua balik, raya. Go, raya. Jangan lupa besok solat Jumaat. Jangan lupa. Hari ke-30 besok raya. Balik. Besok raya. Besok raya. Mimpi paling terindah. Bukan mimpi ni. Cerita paling terindah. Dah lah. Kita berehat lah. Jomlah kita rehat. Jom naik. Raya. Raya. Selamat Hari Raya. Kami ucapkan. Tak apalah. Tak nyanyilah sumbang. Besok raya. Jangan lupa malam ni solat tarawih. Betul lah solat tarawih kan? Jangan lupa besok tayar sahur, besok tayar bangun pagi. Besok bangun pagi pakai baju raya. Weh, terbang. Go. Besok puasa. Besok raya. Cepat. Go. Berhenti. Kok hilang dia? Besok raya. Dah cari rumah Afif. Dekat sini bukan rumah Afif, boy.
Dah lah. Jom kita tidur. Jomlah kita rehat. Rehat. Dah. Penat dah suara aku ni. Dah. Duduk atas kotak ni lah. Tidur dulu. Selamat malam. Semoga besok mimpi indah. Besok raya.